Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kami dah sampai dekat Lorong Kulit. Kami dah berjaya bagi makanan sebanyak 5 hati buka. Dah clear, habis lincin. Ini semua persatuan Lorong Kulit. Lepas juga sudi datang tolong kita. Kakak ni jaga line, cover line. Okey, Cik Fazil. Ini Cik Abang J kita. Dia memberi sumbangan untuk event hari ni. Okey, Cik Fazil. Okey, kami daripada pihak Persatuan Penaja Kecil Lorong Kulit mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja yang telah memberi sumbangan makan nasi kandar percuma di TPS Lorong Kulit. Ini merupakan program yang kedua. Kita minta program ini akan menjadi program tahunan lah setiap tahun. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Fazil dan semua kru-kru dan juga Tuan J yang sudi hadir pada hari ini, dan kami sekali lagi mewakili pihak persatuan mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah tahun depan jumpa lagi. Kalau nak jumpa lagi hari Jumaat ni di mana Fadil? Di Batu Kawan. Di Batu Kawan. Okey, sekian terima kasih daripada pihak kami.